URA kononnya untuk modernkan bandar lama. Tetapi bila kita teliti bab tadbir urus, ada banyak kelemahan besar. Pertama, terlalu banyak kuasa diberikan kepada menteri dan jawatan kuasa eksekutif persekutuan serta negeri. Tetapi tiada mekanisme seimbang. Bayangkan kalau ada pengaruh politik atau kepentingan tertentu, siapa rugi? Kedua, ambang persetujuan projek. Bangunan lebih 30 tahun hanya perlukan 75% undi. Kurang 30 tahun perlukan 80%. Dan kalau terbiar, 51% dah cukup. Nampak mudah, tetapi realitinya pemaju boleh beli beberapa unit, cukupkan kuota dan teruskan projek. Pemilik asal, penyewa, penghuni tetap, suara mereka hilang. Ketiga, pemaju menjadi penggerak utama. Adakah ini pembangunan semula atau hanya peluang mencari keuntungan? Bandingkan dengan Singapura. Di sana, agensi awam yang memimpin proses ini dengan semak imbang yang lebih jelas. Keempat, tiada langsung ruang penyertaan awam. Pemilik dan penghuni tidak berhak mengundi atau terlibat dalam proses seperti proses pemilihan pemaju. Komuniti dan pakar bandar juga diketepikan. Secara ringkas, URA ini terlalu berpusat, mudah dimanipulasi, berat sebelah dan tidak telus. Soalnya sekarang, adakah URA benar-benar untuk rakyat atau sebenarnya untuk pemaju?